Kita kat mana, Bi? Di Kelang Sutera. Ni, Ulat Sutera. Saya pun baru tahu. Rupanya sutera buat dah. Dia pakai sutera, dia tak tahu sutera buat pada ulat. Tapi Ulat Sutera ni saya nampak nampak. Bela ni. Okay, ni rupanya. Oh, nice. Oh, siapa nak bilik macam ni? Okay. Tunggu daddy kaya dulu. Boleh ada di bilik macam ni? Ini kat China buat ada ni. Atlas 6 months. Ni It's pokok long ladang time. hitam rupanya. And then pupuk Atlas, they just harvest 2 times. ini. 2 times. Only 2 times. Really high. I don't see anyone like harvest 3 times. We can. And we have. Kita dekat Green World. Salah satu tempat. Yes. The Grand World, it was a beautiful view. Yeah, Vietnam. Nice, right? Are you happy, sayang? Yeah, of course. Tu, kakak. Kakak, there. Where? Yang kita akan naik tu. We are going. Wow. Wind Wonder. So, kita dekat sini dulu, Grand World. Tempat sini adalah salah satu tempat yang wajib korang datang. Kerana inilah wajib korang datang. But this one is free. Kalau Wind Wonder dia murah sikit. Dia murah, kena beli tiket. Ni free rasanya kot. Tak nak tanya. Mami tengah ambil gambar kat sini juga. Aduh. Lah, anak saya ni panggil saya tak ada saya nak buat video. Kita tengok bambu. Bangunan dia sangat cantik dekat sini, guys. So, nanti midnight nanti baru dia akan charge untuk tiketing. Oh, tinggi dia sekarang dah. Ini lah. Siapa yang suka dekor-dekor kreatif macam ni, memang sangat sesuai dekat sini. Tempat ni banyak tempat yang boleh art. Banyak tempat bagi art. Macam tu. Tengok baju-baju mereka. Kakak, where are you, sayang? Terkejut mami. Part syuting je kakak. Kan? Wow, nice. Daddy tengah ambil gambar anak dara dia. Putih shoot tu. Dawi susah sungguh nak ambil gambar. Mami, inilah yang ada dalam buku teks tadi. Ya ke? Bahasa teks apa tu? Pasal gondola kenderaan. Pasal Okey. Kita kalau naik ni kena beratur. Tak tahulah open ke tak open lagi. Is it open for public now? Finally dapat naik ni. Macam kita tengok dekat media sosial, tempat-tempat yang macam ni. So yang ni kita kena bayar 200 dong. salah. Saya kata-kata. 200,000 dong. Fish? Fishing? You know? Fish? No. Ini yang tempat
tempat yang saya nak datang sangat-sangat guys. Bayar berapa entah saya pun lupa dah bayar berapa dong. Nanti saya ingatkan balik. Bayar, tak ingat lah. Pricing ni korang tengoklah sendiri So kat sini tak boleh bawa makanan luar hanya mineral water je. Guys, bila korang nak rasa-rasa macam negara macam Europe, Venice semua, datang je kat sini. Nampak tak? Nampak tak? Situ. The building very nice. Kan cantik kan? Daddy. Yeah. Sampai sudah Wing Wonder. Pukok. Kalau ambil nama kita, Pak lah. Tak boleh balik kita ambil nama dia. Плюс 84 942 58 12 13. Kami semua pakai hijau pula hari ini sebab senang nak camkan. Oh, bila kita penat kita ambil tiada bagi untuk bawa kita jalan sebab hari pertama kedua semua pakai penat. Kan? Tak penat? Okey. Bukan baru masaj ke? Adik, kita kat mana? Ni tempat yang paling anak-anak paling suka pula. Kundang pun ada sini. Ada show. Sao? Ở 5 với 5. 6 je 6. Guys, hari ni kita naik pagi because Kita tak lalu nak jalan. kita lihat masa. It's the area for the kids. Oh, for the kids. So dia punya bulan macam ni, harga dia semuanya naik. Biasanya bagi 120,000 dong sahaja. Hari ni naik 150 dong, 150,000 dong. So expensive jugalah. Ini yang kita nampak. Kita nak tengok showtime. All the place have a baji, right? Yeah? All the place have the baji. Yeah. Here, you come back here. You have the tram here, okay, and then another 10 minutes. You nak naik ke roller coaster ni kak? Tak takut? Are you ready? Okay. Berani? Kakak kena seorang. Dia tak berani. Dia takut dia duduk tu. Kakak dia ni kak. Dia ingat. Kalau semalam okey. Yang semalam tu dia macam biar dia kayu tu macam okey. Yang ni dia alawak. Mana yang dia ada di sini? Oh. Kan? Satu untuk budak, satu untuk dah. Di situ, air dah nak masuk dalam hidungnya ayam. Yeah. Dia jump. Kenapa dia nak dapat? Dia tak tahu Dia ada macam ni, air. dia duduk tu. Jatuh kan? Ya, dia tak tahu. Dia Kita naik ni terasa macam sejuk badan macam tu. Sky Drop ni macam Solero lah dekat Genting Highland, dekat Legoland ada tak? Legoland macam ada kan? Legoland ada macam
Genting Highland macam ni. Budak-budak semua dah pergi dah sebenarnya. So hari ni kita main kat sini pula. Kena queue sayang. Queue. Dia yang tak nak. Close your eye. Open your eye. Woo! Adik relax lah. Mami tengah menunggu Yaya naik roller coaster yang pusing-pusing macam ni lah Anak-anak Mami yang teruna ni kena makan banyak ni. Tengok tu. Dia kena duduk kat luar lah. Tak cukup tinggi. Adik. Adik. Adik tak pakai baju ke? Lepas tu? Scary tak? Kayang. Tak payahlah. Nak ada lagi? Koyak. Nak Mami dah. Kita kat sini nak tengok show. Nak tengok show guys. So normally apa yang saya nampak di sini kebanyakannya Mak Saleh. Tadi saya berkenalan dengan orang Kazakhstan, Taiwan. Orang Malaysia adalah kot sikit. Semalam jumpa orang Singapura. Diorang kata we wonder. Diorang kata orang Vietnam sendiri pun tak datang ke sini sebab expensive katanya. Nak tanya, nak artis tak? Nak artis tak perform? Saya bawa 2 artis. Satu artis mahal, satu artis murah-murah je. Kita dinner kat sini, lunch pula. Pasar malam halal food. Ni dekat Grand Wall. So kat sini makan halal lah. Tadi dekat yang sebelah sana mostly tak halal. Tapi 100% tak halal lah kat sana. Nak artis tak? Nak artis tak? Saya artis ni. Funky night. Boleh. Saya funky ke tak funky ke semua boleh. Nak tanya siapa boleh buat show kat sini ni? Ada orang Malaysia tak? Ada orang Malaysia tak? Saya nak buat show ni.